Hai. Yang tu kat mana ni? Dekat Penang. Ryan nak crank GT lah. Nantilah bila ada pertandingan ke apa ke. Baru dapat. Baru main. Tak dapat ni. Dah nak maghrib dah sebenarnya. Live sekejap saja. Tahu mana Ryan tu? Tu. Duk saut ikan. Ajak ikan dari tadi lagi nak main mancingkan saut ikan. Mana tilapia? Mana tilapia? Kecilnya. Oh, gemuk. Pergi simpan cepat nanti mati. Cantiknya basikal. Terima kasih. Aunty duduk mana? Aunty duduk sinilah. Duduk Penang. Saya ada body Gomek mini. Ya ke? Nak jual ke? Berapa? Mana Imo? Imo duduk kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kita live sekejap saja dengan si Compu Laja. Kat Sarawak jauhnya. Sarawak. Imo warna apa? Saya dah lupa. Imo sekarang warna dia warna macam yellow fluorescent macam tu, campur dengan color light grey karat. Dia color karat kita panggil dia. Ryan letak nama Imo Durian. Kat mana ni? Dekat Setia Fontaine. Tu basikal siapa ni? Basikal Ryan. Jual lah ni ke? Jual tapi tak ada orang nak beli sebab mahal sangat anti jual. Ryan dia jual mahal sangat supaya orang tak mau beli. Nanti tengok Ryan dapat ikan apa. Talapia gemuk kecil dia kata. Cuba buffast throat. Oh, tukar dekat situ kak ada. Dah beli Yamaha punya. Gomek berapa? Gomek kalau nak beli boleh PM. Ramai anti punya geng ada Gomek. Mami, mana kita pergi tengok depa main motor nak? Bye-bye. Aku nak main sini. Geng-geng motor say bye-bye. Tu. Abang-abang dah main motor dah. Panggil Ryan. Beli beli stiker yang bulat-bulat tu kat mana? Oni ke ni? Yang ni beli dekat DIY. Beli dekat DIY. Mana Ryan? Ryan tu duk saut ikan tu. Banyaknya basikal Ryan. Ada 5. Mesti dapat ikan keli. Ikan keli susah nak dapat. Kalau dapat boleh buat ikan keli 3 rasa. Nak beli lajak. Berapa nak jual? Ryan boleh keluar malam ke? Kalau keluar pun keluar dengan Aunty. Aunty pun nak pergi tengok juga orang main motor. Aunty nak tengok ikan Ryan. Gomek kopi kan yang ni ke? Dia orang panggil gomek kopi. Talapia ada ke? Ada. Ryan baru dapat kecil. Atas 1 kekor gomek tu. Tak sampai. Saya baru 3 basikal fiksi. Panggil Ryan. Tuh Ryan duk saut ikan. Dia duk. Malam ni taklah dia ajak pergi kedai kan. Malam ni kita keluar dengan daddy lah. Panggil lah tu. Panggil dah Ryan. Tu. Tengok ikan Ryan boleh. Ryan, kawan nak tengok ikan ni. Dapat ikan talapia kecil. 450 je. Ryan nak jual 555. Nombor cantik. Jual mahal, tak jual murah. Macam mana nak potong fork ni ke? Aunty guna grinder. Guna grinder. Imo Aunty potong. Tapi yang ni memang fork dia memang beli dah low wood macam ni dah. Ryan ada lajak. Berapa lajak? Lajak Ryan ada 2. 700 mahal sangat. Ryan tak jual 555 je. 555. Nak tanya panggil Ryan jap. Ryan panggil dah, dia tak mau main. Dia duk kalut, duk saut ikan. Basikal tu jual ke? Jual 555. Terima kasih Fatah bagi rose kat Aunty. 1000 mahal sangat. 555 bukan RM5. Rumah Aunty kat mana? Dekat Penang. Berapa ni ke? 555. Nak beli sekarang 555. Kan saya dapat 600 tengah mana? Dekat Penang.
Aunty nak yang mari ambil di rumah sahaja. Atau mai ambil di rumah sahaja, tengok sampai puas, lepas tu mai dengan ayah ke, mai dengan abang ke. Macam tu. Kalau mai seorang aunty tak joy. Nanti mak hampa, ayah hampa, abang hampa marah nanti. Imo tak lawa lah. Imo tak lawa sebab dia dah lama dah tu. Imo tu umur dia dah sebab Imo tu dia lajak pertama Ryan. Lajak pertama Ryan. Laju tak yang ni ke, kena test sendiri. Ni dengan kawan Ryan bagi hadiah. Kawan Ryan bagi hadiah. Roket penutup. Cantik GTO kan? Cantik kan? Berapa ratus? Yang ni RM555. Ryan join. Nak kawan dengan Ryan boleh. Kalau mai rumah aunty, turunkan sikit harga. Tak boleh lah. 555 harga dia memang macam tu. Aunty tak jual lebih pada 555, aunty tak jual kurang pada 555. Ryan nak harga tu. Mahal lebih pada 555 pun tak jual. Nak jual harga tu saja. Ryan ada nopak? Ada. Betam ke ni? Ya, betul betam. Tapi boleh post ke Sabah ke tak boleh. Aunty nak orang yang mai ambil dekat rumah sahaja. Ryan pandai fly tak? Baru nak belajar. Baru nak belajar sahaja. Ryan dapat ikan. Dapat ikan. Dapatkan tilapia kecil. Salam dari Terengganu, orang Pantai Timur. Baru saja balik jumpa geng-geng Pantai Timur. Semua hebat-hebat. Geng-geng Pantai Timur kali ni balik. Dia orang ada body, rim, semua beza sikit dengan kita. Yang kita rare, bagi dia orang tak rare pun. Yang kita tak rare, bagi dia orang rare. Dia lah setiap negeri lain-lain rupanya. Contoh kat sini, kira body petok gomek tu, dengan body bulat gomek, yang mana susah nak cari? Cuba jawab. Petok gomek dengan gomek bulat, yang mana susah nak cari? Bila Ryan main lajak? Tahun lepas. Bulan 8 ni cukup 1 tahun. Makcik crank Ryan berapa? 52 T. Gomek bulat kan? Gomek bulat kan? Kalau kita kan, kalau dia orang gomek petok yang rare. Dia orang terbalik dengan kita. Tutup pacak. Pacak kena bagi abang-abang. Abang-abang geng-geng Bison lajak Penang. 44 T tu nanti ni ke? Kena kira dia punya gigi, nanti dah lupa dah. Ada yang ni 40 ya, 44 betul. Nanti pun dah lupa dah. Banyak lagi dapat ikan. Dapat. Tilapia kecil. Bila datang Kelantan pula nanti ada cuti-cuti. Cuti-cuti gapo barulah klik Kelantan. Kelantan tu rumah Daddy Ryan. Daddy Ryan orang Kelantan. Ryan mix Kelantan. Dia campuran Kelantan. Kawan saya jumpa body gomek petak bawah rumah. Macam mana boleh jumpa bawah rumah? Mari berlumba sekali. Tak boleh, nanti tak bagi lumba. Siapa nak lumba jangan hajak Ryan nanti tak suka. Bila nak mari Ganu jauh sikit. Tapi adalah nak pergi rumah saing. Rumah saing Ryan ada di Ganu. Nanti stiker pun dah habis dah. Balik tak sempat pun. Tapi orang geng-geng Pantai Timur Kelantan pun ada bagi stiker Ryan juga. Makcik Ryan ada basikal BMX dah. On the way nak buat. Dapat je like 2 million nak buat BMX. Ryan cakap lah. Aunty sekarang penat dah nak buat. Ada semua 5 basikal dah. Jual ikan tilapia kecil. Tilapia kecil tak jual. Poket saya berapa ni? 44 ke 46, nanti tak ingat dah. Makcik negara mana? Negara Thailand. Suruh Ryan datang Kelantan. Allah. Tak apalah. Letak dengan tu je. Dia lowered. Boleh stand dengan pedal je. Dapat udang?
Oh, buat dalam box tu. Boleh mancing udang. Nak pergi Kelantan lagi nanti balik cuti ke, cuti sekolah ke, baru klik Kelantan Ryan habis duit dengan jarak. Jarak tu berapa udah tak faham. Nanti tak faham baca. Maksud dia apa? Duduk kat mana tu? Ni dekat sini. Dekat Penang dah balik Penang dah. Base lama support. Alhamdulillah. Ada Malik. Cantik. Basikal ajak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ryan tak naik basikal ajak yang baru set tu? Imo ke? Naik je Imo. Tapi Ryan suka si compu lagi. Dia suka si compu lagi. Acik asal Thai ke? Ya. Acik asal Thailand. Nanti orang Thailand. Ryan habis berapa ratus? Yang mana? Yang ni ke? Yang ni tak pastilah. Sebab cari letih juga ni. Body pun pergi cari sampai habis kedai-kedai tengok. Hai aunty. Hai. Acik Jerot. Ryan minat Acik Jerot tu. Saya pun ada. Swadikap. Swadikap. Kalau lelaki kita cakap swadikap. Kalau hampa lelaki tau. Kalau perempuan dia cakap swadikap. 435 apa tu? Ryan ada berapa basikal? Ada 5. Nanti datanglah Kuala Lumpur, KL ke Kuala Lumpur, jauh sangat tu. Nanti ada event apa-apa yang best baru nanti pi. Berapa habis kat basikal? Tak pastilah. Yang penting duit tu dari TikTok yang Ryan kerja. Kalau tak cukup, Ryan kena kumpul sendiri. Yang tu body gomek ke? Body gomek kopi. Dapat dekat dulu dia ni color dia color biru. Dapat cari dekat kedai basikal lama, basikal buruk. Pergi cari kat situ. Barang-barang besi kan. Beli cari kat situ besi buruk. Macam mana nak dapat duit dari TikTok? Jual barang, live macam ni pun dapat duit. Jual barang, contoh letak beg kuning, dapatlah duit semua tu. Ryan main fiksi ke? Ada. Fiksi Ryan color hitam putih. Boleh jual tak? Boleh. Nanti lumba tak lumba. Makcik nak gomek petak tak nak. Fork tak bunyi ke? Tak bunyi. Acik duduk Penang kat daerah mana? Penang. Dekat kepala batas yang buat event tu. Yang buat event Division Park tu kan. Kat situ lah. Saya ada basikal nopak. Wah. Fox tu bunyi ke? Tak bunyi. Nanti datanglah ke Terengganu. Sebab ada event basikal Lajak 46. Oh, tak. Baru je balik dari Kelantan. Mana basikal nopak? Nopak dekat rumah. Tak naik. Lama tak naik, habuk dah. Saya ada basikal nopak. Basikal apa tu? Nanti pergilah post dekat aunty punya post kan. Basikal empat. Assalamualaikum aunty. Waalaikumsalam. Mana dapat rim ni ke? Swap dengan kawan ni. Asalnya color gold. Kami dah cat color putih. Lepas tu buat percik. Dia punya color tu. Kawan-kawan tolong. Buatlah event lagi. Baru je lepas event. Mana Ryan? Duduk sak ikan tu. Event lagi insyaAllah. Nanti aunty bincang dengan Mak Nis dulu bincang dengan Mak Nis dulu. Baru ada event lagi. Ramai-ramai bawa sonok kan. Ada event. Ada pertandingan nopak. Pertandingan lajak. Pertandingan pacak. Best buat event macam tu. Betul tak? Kak, kalau lajak saya handle atas lawa tak? Adik rasa lawa tak? Kalau adik rasa lawa, cantik lah kita nak buat basikal kita lawa untuk kita tau, bukan untuk orang. Kalau untuk orang tak habis-habis. Orang tu cakap macam tu, orang ni cakap tak lawa, orang ni cakap lawa macam tu, orang ni cakap lawa macam ni. Tak habis. Dia kena lawa untuk kita. Biar orang cakap buruk tak apa. Kalau kita rasa dah puas hati dah, okey. Boleh buat event di Sabah. Jauh tu dek Sabah. Tak boleh. Jauh sangat.
Nanti kenapa saya message Ryan dia tak balas. Kalau banyak sangat, kadang-kadang TikTok dia tak buka. Sebab limit, anti limit kan. Kalau nak message Ryan cepat balas, kena join group Baisal Lajak. Sebab Ryan dia suka guna WhatsApp. Sebab nanti jarang dia nak layan. Bukan nak layan, sebab ramai sangat kadang-kadang kan, tak sempat nak tengok. Kadang-kadang ada scammer, kadang-kadang ada apa, bahaya. So mana betul, mana tak betul, bahaya untuk Ryan. So nanti cakap, kalau nak WhatsApp, kalau nak sembang dengan kawan-kawan, nanti hanya bagi sembang dengan grup Baisal Lajak sahaja. Join lah Baisal Lajak. Atau hampa nak sembang, boleh pergi sembang je, tak payah PM. Inbox, hampa boleh sembang dekat dia punya post. Dia akan balas lah kan. Post, tanya dekat post dia. Buat event kat Kelantan, nantilah kalau ada rezeki ya. Nampak saya macam EX5. Wah, bestnya. Setakat ni nanti tengok EX5 Snowport yang paling cantik adalah dari Fifth Steady. Yang tu Queen. Kita punya Queen Baisal Lajak. Siapa kenal Fifth Steady? Siapa kenal? Nanti paling suka dia setakat ni. Ryan paling suka dia punya EX5. Acik duduk dekat dekat masjid Fahim tu ko. Duk kawasan sana lah. Ryan, saya nak basikal Lajak satu boleh tak boleh lah. Ryan pun jenuh kumpul duit buat live, jual barang dekat TikTok, baru nak dapat duit tau. Saya ramai juga ya. Dah maghrib ni balik lah. Dah nak maghrib dah kat sini. Nanti bagi masa Ryan 5 minit je lagi nak balik dah. Okey lah, dapat ikan dah. Lagi 5 minit dah nak balik dah. Buka showcase dapat duit ya. Buka showcase dapat duit deh. Dapat. Tapi nak daftar dia tu kena bagi mak atau ayah sahaja daftar. Kalau hampa daftar sendiri tak boleh. Sebab dia nak kena masukkan IC, masukkan macam-macam lah. Susah sikit untuk orang uruskan. Buat live macam ni pun dapat duit. Tahu? Hampa rajin dengan tak rajin sahaja. Okey lah, Ryan pun rajin juga. Dekat Ryan punya TikTok, Aunty punya TikTok, semua pun ada showcase. Mana Ryan? Ryan duk saut ikan. Tongkat double tu potong ke ori? Kilang, potong. Fork. Tengok, potong. Body potong. Potong semua. Nanti saya ada body go mag. Best kan? Limited kan? Lawa lah. Lajak nian. Lawa. Terima kasih. Buat event dekat Kuala Muda pula. InsyaAllah nanti bincang dengan Mak Nish dulu ya. Geng-geng Baisal Lajak. Basikal ni buat berapa harga yang ni ke? Tak pasti juga. Dalam sebab body pun kena cat baru, stiker, semua bagai. Hampa try kira berapa. Mana Ryan tu nampak tak tu? Dia duk saut ikan. Duk saut ikan. Macam mana nak buka penutup angin ni? Pusing saja. Pusing je lah. Macam tu. Boleh buka. Tu saja. Pusing macam biasa. Okey? Panjang sangat penutup tip tu. Yang ni lah rare. Cantik tu. Mati ke ikan? Jom. Ryan umur berapa? Dah jam 4. Ryan dah jam 4. Jom nak balik dah. Kita nak balik dah. Lagi 1 minit. Okey? Lagi 5 minit. Lagi 1 minit sahaja. Nak azan dah. Balik dah maghrib ni. Itulah Ryan ni tak mau balik lagi. Jom. Lagi 1 minit sahaja kita nak balik dah. Kita nak balik dah. Tahu? Kenapa ada titik dekat rim tu? Ini. Dia brush. Airbrush panggil dia. Tapi yang ni dia sembuh cat. Dia sembuh cat macam tu. Crazy color. Yang ni lagi yang Mak Nish.
Nak GT. Nak GT kena ada time anti nak bagi tu. Anti akan ada pertandingan soalan-soalan. Nanti minggu ni anti akan keluarkan satu soalan. Okey? Ramai ni hampa nak soalan ke? Anti rasa anti nak bagi kepala GT. Terima kasih bagi hadiah. Anti rasa anti nak bagi kepala GT lah satu. Siapa-siapa peminat nopok kan, asyik lajak Nak tak? Hampa nak tak kepala GT satu anti nak bagi? Terima kasih Wafi. Nak tak kepala GT? Satu dah lah untuk nopok. Nak ke? Nak kena ada soalan. Soalan tentang apa Soalan tentang apa Ayah nak bagi soalan ke? Nak hadiah dekat kawan kepala GT ni? Susah-susah? Kesian lah kawan. Tak malah susah-susah. Kepala GT memang mahal. Nanti tak kisah pun. Hantar sampai Sabah pun dulu. Crank GT hantar sampai Sabah pun nanti sanggup hantar. Cepat-cepat nak balik dah. Maghrib dah ni. Harga basikal lajak Ryan ni berapa? Cepat. Cepat. Harga dia berapa? Nanti dah bagi tahu dah. Siapa ingat cepat. Nanti nak tunggu ni. Siapa paling laju. Cepat. Harga basikal lajak ni berapa? Harga basikal lajak ni berapa? Nanti dah pernah bagi tahu dah. Tak ada lagi. Sikit dah. Hampir dah. Kalau hampa pergi tengok dekat pos pun nanti ada ingat basikal Ryan. Pergi tempat basikal Ryan ada harga kat situ. Tak nampak lagi. Ada yang betul dah. Kejap. Nanti tengok ada yang betul dah. Kejap nanti nak tengok. Ada yang betul dah. Nanti pin. Ni nanti pin. Nanti PM nanti tau. Dapat GT. Dapat kepala GT. Nanti inbox nanti tau. Paling laju. Okey. Nanti adik boleh PM anti, inbox anti tau. Sekejap. Ada sebelum tu lagi. Yang ni silap. Yang ni bukan. Ada sebelum tu lagi. Sekejap. Bukan lagi yang ni. Bukan. Nanti tengok sebelum adik ni ada yang betul rupanya. Sekejap nanti tengok. Sekejap nanti tengok. Ada sebelum tu yang betul sebenarnya. Nanti tengok betul-betul. Sebab tadi laju sangat. Rasanya yang betul anti silap tadi. Ada yang betul sebelum tu. Sekejap. Ada yang betul. Nanti nak tengok betul-betul ni. Siapa yang paling laju. Sebelum tu. Nanti nak tengok betul-betul ni. Rasanya ada yang paling laju lagi sebelum tu. Kan. Sekejap. Nanti tengok betul-betul. Yang ni rupanya. Betul tak? Yang ni rupanya tadi. Okey. So yang ni nanti PM nanti. PM nanti tau. PM nanti. Okey. Yang ni kan paling awal tadi. Yang ni. Nanti akan post. Ni yang paling awal tadi. Sebenarnya. Okey. Nanti PM nanti. Sebab nanti kena check betul-betul. Tengok sebelum ni. Tadi sebab laju sangat nanti tak jumpa. Tak tengok betul-betul. So yang ni nama dia Muhammad Akil. Ada hat berapi. Nanti PM nanti. Okey. Cakap kat nanti. Nanti PM nanti akan bagi nombor. Lepas tu hampa kena bagi mak ke hantar alamat dekat nanti. Okey? Bye. Balik dulu.